Hari ni saya nak cerita pasal self-determination theory. Ni macam pernah tengok benda ni dalam Maslow needs of hierarchy. Dan dalam satu perkataan dalam Maslow needs of hierarchy yang paling tinggi adalah nama self-actualization. Pun sama juga. Maslow tu is just a framework. Ini cerita proses-proses macam mana nak masuk ke self-actualization tu. Dalam self-determination theory, inner motivation is always higher makam daripada external motivation. Dan dalam gambar rajah dalam self-determination theory ni, dia ceritakan macam mana perjalanan in order untuk dipanggil dekat sini internalization dan integrate untuk mendapatkan dia punya self-actualization tu. Kalau kita tengok dalam gambar rajah, dia start dengan A motivation, impersonal apathy atau no intention. Makna kata hidup zombie. Dia tak ada perasaan. Dia buat sekadar buat. Tapi dia bermulanya apabila dia akan start satu step. Dalam kerangka extrinsic motivation ni, dia akan start dengan external regulation dulu. Bila mana dia ada reward and punishment. Dia buat ni sebab apa? Aku nak dapat bonus. Dia buat ni sebab apa? Sebab insentif. Ataupun punishment. Kalau aku tak buat ni, aku akan dibuang kerja. Mungkin gaji akan ditolak. Aku tak buat. Dia based on external motivation. Dekat sini just external regulation because of external demand, reward and punishment. Step yang kedua pula, dia panggil introjected regulation. Dia buat ni sebabkan social approval. Kalau dalam Maslow needs of hierarchy tu dia panggil self esteem kan. Tapi kalau dia guna perkataan ni, dia panggil apa? Dia panggil introjected regulation, maksudnya aku hidup ni sebab orang, aku nak dapatkan approval orang sekeliling. Sebab tu dalam perkataan compulsion ni, dia compulsory nak buat, aku terpaksa buat. Sebab apa? Kau tak, macam mana anak aku nak makan? Macam mana aku nak sara aku punya keluarga? Ataupun contingent self esteem. Aku buat ni, kalau tak, aku rasa tak bermakna pandangan orang luar. Ataupun dia rasa bersalah kalau tak buat, bodoh aku seorang bapa tapi aku tak berperanan sebagai seorang bapa. Itu masuk yang kedua. Yang ketiga adalah identify regulation. Dia start identify apa benda yang dia nak dalam hidup ni. Sebab tu semua kita ni dah buat kan, dia panggil value elicitation kan. Each and every one ni dia punya identify value yang dia buat sebab apa. Ada orang trust, ada orang harmoni, ada orang spiritual, ada orang family, ada orang money. Tak kisah apa-apa pun, tapi dia dah start identify. Lepas tu bila dah yang seterusnya, dia dah start integrate. Dia dah start identify. Bila identify, benda ni yang aku nak. Dia dah diintegratekan dengan diri dia. Benda ni okey, dalam fasa identify dengan integrated ni, dia jangan lupa yang psychosocial need. Dia ada 3 juga, relatedness, competence dan autonomy. Nak cerita dalam fasa before identify nak ke integrated ni, dia memerlukan 3-3 ni. Contoh ni pengalaman saya sendiri. Saya identify masa conscious ni, masa zaman Persatuan Mahasiswa Islam. Time tu adalah spiritual. So memang seronok. Memang itu adalah my value yang teratas. Tapi macam mana saya nak integratekan ni, kita mencari. Nak relatedness. Takkan aku nak jual punya spiritual, aku dah belajar medik ni, tapi aku punya business time tu. Takkan aku nak buat kedai motor. Dia tak relate. So mencari lah. Ini fasa yang integrated regulation. Sampailah guna perkataan, sebenarnya aku nak multinational. Begitu Dr. Bidau kan. Konon-konon nak multinational corporation sebab tu baca buku Khalifah Ganti Superman tu. Bila baca tu kita naik tak boleh tidur, baca Robert Kiyosaki pun tak boleh tidur. Dah mula nak jumpa dekat integrated regulation. Tapi apa yang jadi adalah sampai autonomi, saya nak cerita autonomi ni kita sendiri pilih. Time tu kita nak lompat daripada kerja kerajaan kepada kerja swasta yang mana tak tetap. Swasta ni kalau kau tak kerja kau tak dapat. Kerajaan kau ponteng mesti kau dapat kerja. Biasalah mentaliti orang tua-tua ni selalu mentaliti security. So mak saya, kau kenapa quit? Elok-elok kau kerjaan kan, kau dapat pension, kenapa kau quit? Kata macam tu. Tak mak, saya nak kerja multinational corporation, cerita ke adik-beradik semua. Autonomi, saya yang pilih, bukan faktor luar. Saya yang ambil keputusan, saya sendiri yang nak. That's why dia ada autonomi. So dalam perjalanan tu, apa benda aku perlu buat? Aku nak expert dalam bidang leadership management in healthcare industry. Kat situ bila saya identify benda ni, kat situ yang saya membentuk saya punya competence. Belajar, apa benda boleh belajar? Buka online course, Coursera, yang online course sekarang ni orang dah jumpa ni. Saya rasa 10 tahun lepas saya dah start masuk Coursera. Saya dah start masuk. Memang bukan apa time tu permulaan yang orang dah start democratize ilmu. So kita belajar. Kita belajar, kita praktis. Belajar, praktis. So membentuk competence kat sini. Sampai peringkat bila dah masuk sini intrinsic regulation ni, bila mana dia dah tak ada faktor eksternal, dia punya fokus adalah purely interest. Memang ini yang kau nak. Curiosity dan benda ni challenge. Dan kadang-kadang ada time dia sangat best, sangat enjoy. Tapi tak selalulah, tak semualah macam tu. Dia ada period up and down juga. So baru benda tu diklasifikasikan sebagai yang kita panggil self-actualization.
yang dipanggil intrinsik. Dia purely intrinsik. Kalau tanya saya, definisi dalam misi memanusiakan manusia adalah saya kalau boleh nak ajak seramai mungkin untuk masuk dalam benda ni. Dia kenal diri supaya dia tahu kat mana dia punya purely interest, curiosity, challenge dengan enjoyment. For me, the moment you dah masuk mode ni dah best. So inilah antara benda yang saya nak sharing. Saya belajar dari self-determination theory. It's very interesting. Dia adalah salah satu proses untuk memanusiakan manusia supaya manusia tu betul-betul dia masuk dalam mode intrinsic motivation. Sebab inner motivation is always tinggi, higher ranking daripada external motivation. Terima kasih, itu sharingnya hari ini. Terima kasih. So cuma saya basically apa benda yang relate dengan benda ni dengan ayat Quran, ada satu surah Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kau buat baik, baik ni untuk diri kau. Jika kau buat jahat, jahat tu untuk diri kau juga. Bermakna dalam konteks self-determination theory ni, kau nak ke tak nak ke, terpulang. Kalau kau buat, kau jadi yang terbaik. Kalau tak buat pun kau tak ada apa-apa. Tapi kau tak dapat jadi lebih baik lah. Benda ni dia relate dalam proses untuk memanusiakan manusia. #misi memanusiakan manusia. Terima kasih.